Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita order lagi satu kad baru daripada Jaya Mata. Okey, nampak? Dia bagi kad premium tadi kat Motion Knife Gallery. Okey, ini location dia kat Jengkok Walk Marker. Boleh pergi. Thank you for giving us the opportunity to serve you. Alright? Okey. Okey, ni kita buka. Kita biasa kalau beli dengan Jaya Mata ni, dia akan bagi free glove. Okey, yang kali ni kita beli yang 6 inci punya tebal. Okey. Okey, macam ni 3,5 inci punya tebal ni. Okey, kita bandingkan. Okey. Tanah, alright. Okey, bentuk bagus. Supaya tak tercedera. Okey, tengok. Nampak? Yang ni yang lama. Nampak? Yang lama punya, saya punya kecil 3 inci, 3,5 inci. Yang ni 6 inci. Okey, kelebihan dia 6 inci ni Jepan dia berat, okey. Jadi kita tak perlu tenaga yang kuat untuk hentak. Okey, dapat free glove. Okey. Okey, untuk potong durian ni memang kita kena double kan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam ni lama dia kena mentak kuat, okey. Ini kita relax je. Okey. Tajam tak tajam? Nampak tajam. Okey, nampak tajam. Sangat tajam. Potong daging pun insya-Allah boleh. Okey. Okey, ni kita ajar teknik untuk buka untuk newbie yang baru belajar meniaga durian. Okey, mula kalau cara kita nak buka, kita nampak ni. Pangsa dia. Kita akan buka kat tengah-tengah pangsa. Kita ambil bahagian atas sikit. Tak, tengah pun okeylah, tapi biasa orang ambil kat atas sikit. Macam tu nampak. Tak perlu tenaga kuat pun. Nampak. Cantik buka. Nampak udang merah Johor D13 udang merah Johor Golden Man. Okey, kalau nak dapatkan ni Jaya Mata ni 6 inci, yang saya suggest recommend yang 6 inci, sedap. Okey, kita nak buka senang. Okey, dapatkan di pack kuning Okey, assalamualaikum, bye bye.